Hello guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ni hari raya keempat kita ada family day. Kita kena masak nasi butter, kita masak kat rumah mak dulu. So jam dalam pukul berapa ni? 9.30. Saya dah siap prep. Jadi saya just tumis ke dalam ni. Kita dah masukkan ghee, bawang putih. Okey, sebelah sini pun sama, tapi ni macam dia lambat sikit lah nak panas. Okey, sekarang saya nak masukkan dedaunan. So kita masukkan daun salam, 3 sekawan nak bagi bau naik. Okay, so next kita nak cari daun pandan. So best kat rumah mak saya ni, banyak daun pandan kita nak ambil. Okay, jom. Ni pokok daun pandan guys. Ambil dia, korang tak payah pakai gunting. Dia yang sedap ni, yang cantik kat atas ni. Kita akan ambil yang atas, pucuk atas. Lagi satu yang ni. So dia fresh sebab dia muda lagi. Okay, jom sama memasak. Raya keempat korang buat apa? Masak lagi ke? Raya lagi ke dah kerja? Okey, siap dah. So tinggal tunggu nasinya tanak. Dan bila dah tanak, barulah boleh masuk dalam bekas ini. Nasi butter dah siap guys. Okey, kita nak beraya. Bye-bye semua. Selamat Hari Raya. Bye. Selamat Hari Raya. Masuk. Kita kat mana? Masjid ni dekat Aitam. Dah nak sampai ke mana? Tempat mandi? Okey. Okey. So sekarang kita kat Masjid Aitam guys. Solat kejap. Anak pun tengah membuang air besar. Kita tunggu kejap. Dia happy pergi masjid. Kejar kakak. Dah. Tawaf ke dia? Allah. Aduh. Okay guys, hari ni kita pergi homestay. Kita ada family day kat sini. Dalam perjalanan menuju ke family day. Nama dia Anjong Tradisi dekat Rengit. Pak Raja lah. Pak Raja, Rengit lah. Rengit, Pak Raja, Rengit. Betul depan bang. Air hitam. Okey, kejap lagi kita sampai guys. Okey guys, ada sawah. Dah sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Wah, menariknya. Okey, kita dah sampai. Tu kolam boleh mandi tu, kawan-kawan dah mandi. Pergi mandi. Okey. Dah sampai Anjong Tradisi. Sebelah ada sawah padi guys. So inilah raya keempat kita orang berkumpul adik-beradik. So yang datang kita ada family Cita. Sebelah ada padi guys. Family Udin. Kita ada nenek. Awi. Oh. Ada Iman, ada kawan Iman. Ada Awi. Anak Cita. Maratin. Siapa? Atas bang, Atas. Okay lah. Dapat lah sikit. Ada yang sulung. Bawa apa ni? Dekat Anjong Tradisi ni besar, tempat parking banyak. Boleh muatkan dalam 20 kereta. Okay, dia pun ada kolam kat sini.
Bilik nanti kita review. Bilik dia nanti kita review. Sekarang kita kena tolong isteri kita. Nanti kita kena marah sebab tak tolong. Kat depan ni ada homestay lain juga. Okey, itu je. View interior dalam guys. Wah. Ini ruang tamu dia. Okey, ni ada bilik. Ada orang tak? Ui, sejuknya. Bilik yang pertama. Ayah, sini. Jom, sini. Tengok mana. Okey, ini bilik yang kedua. Ada aircon. Dan bilik ketiga. Dapur. Ni ada orang ni? Ni si nenek sini. Okey. Kita turun ke dapur. Oh, last sekali ada aircon juga. So, bilik air. Tengok bilik air dia. Tak ada water heater tapi okey. Ini pun tempat mandi. So ada dua lah. Ada dua. Dua. Ni tempat berak satu. Ada tempat masak dan perlengkapan. Okay, sesi sekarang adalah sesi minta maaf. Duitnya ni ya. Boleh duitnya dah simpan dah. Duit kayu masuk sini nek. Okay, ni cucu sulung Merah Azizi. Okay, cucu nombor 2 yang selalu memberontak. Lama sikit. Mimi Mustika Ayu. Kita nak jumpa lama sikit. Terlalu banyak dosa Inilah jejak kasih. sampai meletup. Cucu nombor 2 hilang tak ke mana selama ni. Akhirnya bertemu di depan mata. Cia. Salam betul-betul, nangis sikit. Peluk. Tengok mukanya tengok. Tengok muka dia. Tengok muka dia. Tak nangis pun nampak kamera ni. Okey, seterusnya Nombor 3. daripada Reng. Kejap. Reng. Nombor 4. Nombor 4. Nombor 4. Sama hari ni mau dia kata. Dia raya dah dapat 2 kali kan? Okey, sama raya. Nombor 5. Mak Raya ada batin. Mak Raya dah dapat ikan. Ada lagi. Baik. Okey, daripada ringgit. Nombor 3. Cucu paling disayangi. Okey, Cucu paling kaya. paling kuat ni. Paling kaya ni. Nak ayam je hari. Last kali, Awi. Tu nenek masak Maggi bulan puasa. Okey. Dah. Ya, asal satu. Okey. Okey, 3, 4, stand by. Ada soalan cepat, kejap. Tak apa, belum. 3 tambah 1 berapa?
Kalau dapat jawab dapat lebih. Kita dapat satu. Semua ABC. Kita buat ni. Satu tambah satu apa? Ada Power Rangers ada berapa ni? Siapa kawan ni? Oh, lepas mana sini? Adik. Jawab betul ni. 2, 3 kucing drum. Mana nak sama si kucing? Dah kayu semua ni. Nampaknya anak ini telah kaya. Dah, betul. Kira sampai 10 tak ada dah. Kalau tak dapat kat masa baik je, tak lepas. Mana abang? Sampai kecil. Patut saya. Dua belas dah dua apa? Dua belas dah dua apa? Ada mai, tambah lagi satu. Dua belas dah dua. Ada betul ke dah. Ada apa? Yang free. Bila ada dua apa? Kakak saya lapar dah masih sini. Ada isteri tak tak? Wah, hungry. Wah, hungry. Itu masih wah, hungry. Siapa? Nah. Hey. Habis. Tutup kedai. Adam. Tamatlah sudah sesi memberi duit raya.
Main menyelam pula. Jangan menyelam. So aktiviti bapak-bapak potong buah kelapa guys. Buah kelapa tuan rumah bagi banyak dekat Anjong Tradisi ni. Budak-budak semua mandi kolam, kita minum buah kelapa. Okay, jom kita minum buah kelapa guys. Yang sulung nak minum buah kelapa guys. Kita minum dulu guys. Bismillah. Sedap, ada gas. Mantap babu. Ini bukan orang Jawa kalau tak ada buka kelapa guys. Okey, so di petang hari ditemani dengan sawah bendang, kita akan menghidupkan api. Okey, di sini ada pakar-pakar menghidupkan api menggunakan minyak masak. Menggunakan minyak masak. Geng-geng menghidupkan api. Askar guys. Askar pasti dok. Suasana bendang di petang yang indah. Okay, carbon dioxide. Angus. Tapi yang angus baik lah. Allah. Bakar guys. Kat sini ada otak-otak. Ni ambil sini. Ada ayam, air. Otak-otak guys. Bukan bakar otak-otak. Makan je lebih. Bakar sikit. Mamak western pun ada. Lihat apa yang sudah dibakar. Dia takkan penuh guys. Tu misi dia. Misi dia memang nak habis. Letak. La ilaha illallah. 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 Kami mengucapkan selamat hari raya. Satu, dua, tiga. Selamat hari raya Mak Zahir dan malam-malam tangkap belut guys. Motor masih hidup. Belut. Motor masih hidup. Motor masih hidup. Mana? Oh, panas. Hilang. Aduh. Aduh. Tadi jatuh lagi dua kali. Dia tak masuk lagi. Tidak masuk air. Ya. Mencari belut di malam. Mencari belut. Belut hilang guys. Sekarang tengah setting hadiah. Kita akan main tarik tali. Okay, dekat sana adalah hadiah utama. Dekat sini adalah Hana dan isteri kita. Zoom. Kat sini tengah mencari belut lagi. Tadi belut sudah terlepas guys. Masih mencari belut. Masih di sawah mencari belut tak dapat lagi. Budak-budak tadi main. Ada yang masih makan. Menu hari ni adalah BBQ. Okey, ayam berkilo-kilo tinggal ni je. Kita ada kambing beg. Ni diorang ni esok kita racik-racik masak dengan mi. Keras lah kambing tu. Terlebih masak kurang masak. Masih mencari belut guys. Belut tidak akan jumpa.
Kita orang nak masak dalam ni. Okay guys, it's a wrap. Pancing. Hadiah. 1, 2, 3, go. Nafisha. Satu je. Satu. Selamat Okay. Hari Raya. Yeay! Ditarik dah. Tengok. Tak lepas ulu-ulu balik. Betul. Kak Mimi. Tekan kau. Bergaduhan. Bapaknya nak hadiah besar ya guys. Aku nak simpan duit. Duit askar. Next. Baik, tabung. Yeay, besar. Itulah guys permainannya. Tengah menarik-narik guys. Okay, 1 2. Kejap. Satu lagi belum. Okey dah. 1, 2 3. Dapat basah. Ayo nak buat apa? Okay. Dah belum? Satu ya. Alamak.